Kat mana ni babe? Jom kita explore jap. Google Map je. Type air terjun Sungai Dua. Anda akan melalui kawasan perumahan masyarakat orang asli. Bayaran masuk RM5 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak dikenakan di pos kawalan. Kenderaan perlu diletak di tepi jalan. Setelah itu, korang perlu menuruni trek yang jaraknya antara 50 ke 70 meter untuk sampai ke lokasi. Jom layan panorama. Air yang jernih, batu-batu sungai menghiasi aliran air yang malar segar. Pokok-pokok dan dedaunan melengkapi landscape persekitaran yang mendamaikan. Bagi yang minat memacak kemah, kawasan ini memang sesuai. Setelah puas mandi manda, nikmati juadah yang dibawa bersama keluarga. Tempat mandi yang luas, kedalaman air hingga ke paras pinggang orang dewasa. Pastikan sebelum pulang, kawasan perkelahan dibersihkan terlebih dahulu. Amat menyedihkan kerana masih ada lagi pengunjung, tahap kesedaran sivik masih lagi rendah. Untuk pulang semula ke kawasan parking, anda perlu mendaki laluan yang sama ketika anda datang tadi. Memang memenatkan. Laluan turun dan naik ini sesuai untuk kenderaan pacuan 4 roda. Mohon like dan komen. Macam biasa, rumah tepi sawah, hidup jangan rasuah. Ada duit beli tanah, tapi jangan fitnah. Assalamualaikum.